Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Roziah binti Ramli dari SMK Muazzam Shah Kota Sarang Semut, Kedah. Jadi hari ini saya akan menerangkan berkenaan penyelesaian masalah bagi transformer injak turun. Jadi itu adalah salah satu contoh gambar rajah transformer yang boleh kamu perhatikan di sekeliling kawasan rumah kamu ataupun di kawasan taman dan sebagainya. Jadi hari ini saya akan fokuskan terhadap penyelesaian masalah untuk pengiraan, soalan-soalan pengiraan berkaitan transformer. Okay, next. Okay, salah satu contoh untuk penggunaan transformer di rumah adalah berkaitan dengan controller ataupun alat untuk mengawal kelajuan kipas siling. Jadi saya akan teruskan dengan rumus penyelesaian bagi transformer, di mana rumus biasanya akan diberikan di dalam soalan. Okay, untuk penyelesaian transformer, rumusnya adalah nisbah voltan primer kepada voltan sekunder adalah sama dengan nisbah bilangan lilitan gegelung primer kepada bilangan lilitan gegelung sekunder. Okay, jadi dalam kotak di bahagian bawah tu, dalam kotak yang berwarna kuning, di situ diberikan formula untuk nak mencari ataupun nak menyelesaikan masalah bagi transformer injak turun. Okay, kita akan terus merujuk kepada salah satu contoh untuk pengiraan ataupun penyelesaian masalah. Okay, rajah menunjukkan sebuah mentol 40 volt disambung ke bekalan kuasa 240 volt melalui sebuah transformer. Jadi daripada soalan yang ditunjukkan, dia nak voltan output adalah 40 volt dan voltan input adalah 240 volt. Okay, gambar rajah untuk membantu penyelesaian masalah. Dalam gambar rajah kita boleh perhatikan voltan input sebanyak 240, voltan output 40 dan bilangan lilitan bagi gegelung primer adalah 120. Okey, baik, kita tengok macam mana cara nak menyelesaikan, di mana soalan ini meminta ataupun untuk pelajar supaya mencari bilangan lilitan gegelung sekunder. Contoh penyelesaian, mentol akan menyala dengan kecerahan yang normal sekiranya dibekalkan dengan voltan 40 volt. Okay, kita keluarkan maklumat-maklumat yang ada dalam soalan. Voltan output 40 volt, voltan input 240 volt, manakala bilangan lilitan gegelung primer adalah 120. Okay, kita masukkan data ke dalam rumus yang ditetapkan. Kemudian kita akan buat darab silang, dan daripada darab silang tadi kita akan dapat jawapan untuk bilangan lilitan gegelung primer, iaitu sebanyak 20. Baik, jadi itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.